Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton sekalian. Hari ini bersama lagi kita dengan Nura Nadira. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Pang Siling. Beliau merupakan guru kanan mata pelajaran sains kemasyarakatan dan juga guru mata pelajaran sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Beliau juga merupakan penyelaras program sambutan Bulan Kemerdekaan pada tahun ini. Saya ingin tanyakan beberapa soalan kepada cikgu. Soalan pertama, bolehkah cikgu kongsikan serba sedikit mengenai sambutan Bulan Kemerdekaan di SMK Taman Desa Sepudai? Salam sejahtera, saya Cikgu Pang Siling. Saya cikgu ialah GKMT Bidang Sains Kemasyarakatan. Okey, untuk tema kemerdekaan tahun ini ialah Malaysia Madani Rakyat Disatukan. Dan untuk sambutan Bulan Kemerdekaan SMK Taman Desa Sepudai adalah bermula pada 14 Ogos sehingga 12 September. Okey, cikgu harap semua warga sekolah dapat menyambut hari Bulan Kemerdekaan dengan meriah. Okey, cikgu, soalan seterusnya pula, apakah aktiviti utama dan aktiviti sambungan yang dijalankan sepanjang Bulan Kemerdekaan? Okey. Sepanjang Bulan Kemerdekaan, ada bawah bidang sains kemasyarakatan ada 7 panitia akan menjalankan aktiviti merdeka. 7 panitia ini termasuklah panitia sejarah, panitia pendidikan Islam, panitia pendidikan moral, panitia TJK, panitia tasawuf Islam. Semua ada aktiviti tertentu ikut minggu. Contohnya aktiviti seperti kuis sejarah, kuis merdeka sejarah, lepas tu melukis poster merdeka, lepas tu yang paling besar punya aktiviti ialah hiasan kelas sudut, sudut merdeka. Lepas tu lepas semua aktiviti ini habis, kita akan bagi hadiah kepada pemenang-pemenang. Okey, soalan terakhir cikgu, apakah harapan cikgu terhadap generasi muda khususnya para pelajar SMK Taman Desa Sepudai dalam menghayati erti kemerdekaan menerusi penganjuran sambutan Hari Kemerdekaan di sekolah kita? Okey, harapan cikgu ialah sepanjang Bulan Kemerdekaan, khususnya warga atau belajar SMK Taman Desa Sepudai perlulah menyambut dengan meriah sebab Bulan Merdeka bukan sekadar satu acara tahunan. Bulan Merdeka ialah bagi belajar-belajar untuk menanam semangat patriotisme dan juga perlulah bersatu padu untuk semua warga di Malaysia. Sebab ini penting bagi kita untuk mendidik generasi muda menghayati pengorbanan pejuang kemerdekaan dan berasa bangga dan bersyukur.